Resepi yang satu ni memang senang sangat nak buat. Nina gunakan ikan bawal dan Nina masak bawal kicap halia hari ni. Senang je caranya. Resipi ni resipi daripada Mak Nina. Jom. Gorenglah ikan favourite anda. Nina guna ikan bawal je kat sini. Lepas tu kita ketepikan. Lepas tu gunakan minyak yang sama. Okey, kita goreng halia. Sepatutnya halia ni Nina potong nipis-nipis Tapi disebabkan halia Nina ni frozen, Nina just dice je macam gitu. Lepas tu dah garing, dah macam keropok tu, kita ketepikan. Lepas tu kita tumis bawang putih, halia sikit, sampai dia dah golden macam gitu. Nina barulah masukkan bawang besar dan juga lada kita. Tunggu sampai dia melayu lah ya. Selepas tu masukkan kita punya lada kering dan juga air secukupnya. Kenapa pakai lada kering Nina? Saja Lepas tu masukkan sos tiram, kicap manis, kicap pekat sikit, white pepper, garam, gula dan juga perasa. Okey, lepas tu kita tunggu dia sampai mendidih macam tu. Okey, barulah kita tuangkan dekat ikan kita. Dah senang je kan masak bawal kicap halia ni. Makan nasi bertambah bahaya kadang itu saja yang dapat Nina kongsikan hari ni. Semoga bermanfaat. Tapi jangan lupa pula nak ditabur kita punya halia yang tadi kita dah goreng tu ya. Bye bye.